Halo korang, welcome back to this channel. Yo, so hari ni kita ada game yang bertajuk Wet Candy. So macam ni katalah, there are candy under the pool, not so sweet and definitely not for everyone. So maksudnya kita kena cari gula-gula lah dekat dalam kolam. Like, kenapa kena cari kan? So kalau korang dah ready, duduk diam, makan popcorn dan jom kita tengok. Okay, kita Allah, dah comelnya. Adik ni comel dah. Oh. Okay, so you're not from here? Okay, sorry. So you're not from here? Okay, so aku nak teruskan macam okay, space. Okay. Then where are you from? Oh, I've heard of that place on TV. Dude, comel lah. You want to be friends with me? Okay. Linda? Sorry, Linda? Who are you talking to? My new friend. She's in the pool. Bro. Anak kau dah hallucination, bro. You are a bit old for imaginary friends, Linda. Really? You hit candy underwater? Bro. Let me help you bring it up. Bring it back up. Okay, so kita ada bapak kita ada mak kita yang chilling kat sini. Like, kenapa diorang chill ni? Aku nak masuk bawah ni. Like, dude. Like, kenapa aku memang kecil macam ni sekali ke? Aku setinggi kapak kaki dia, weh. Okay, so dia kata suruh collect all the candy. Hello. Oh, shoot. Hello. Dude. Are you okay, dude? My dude? Dia nampak macam hilang satu arah tujuan So, kita cari candies. Candy-nya dekat sini. Okay, so kita bring lah. Kita kena pergi ke atas. Gula-gula. Okay, macam mana kena pergi atas? Oh, okay. So, kita letak sini. Thank you anak panah. So, oh, aku ingat kawan aku hilang tadi. Collect all the candy. So, maksudnya ada banyak lah. So, okay. Dah. Kau nak aku buat apa? Aku dah bagi. Dah. Ada lagi ke? Oh. Damn, makin dalam. Dah relax. Okay, so kita dapat candy kedua kita. Duh, gula-gula. Like, siapa bagi gula-gula dalam kolam ni? Apa benda lah bagi gula-gula dalam kolam? Betul tak? Ada lah. Ni pasti bapak aku punya kerja ni. Duh, dalam gila. Like, dalam teruk. Kalau aku biar je, aku diam macam ni, agak-agak aku pergi mana? Malam dah? Okay. Dude! What the dog doing? Dude! Are you okay? Dude. Creepy teruk tu. Weh, kau okay tak? Kau okay tak tu? Dia macam hulur kat aku. Seram tu. Hello? Hello? Like, betul ke aku lalu ni? Aku pernah green dot indicates you are seeming in the right direction, okay? Okay, so kita kena ni lah. Ikut tanda hijau. Thank you tanda hijau. Korang thank you kan tanda hijau. Thank you tanda hijau. Hello, pakcik? Kenapa aku kat sini? Pakcik? Pakcik? Pakcik jangan tinggal saya, pakcik. Pakcik. Oh, aku kena serang ke sana ke? Oh, aku ingat aku kena stay situ. So, cari tanda hijau. Siapa pula tu?
Bang. Abang okey tak bang? Dude. Kepala botak tu. Kepala abang licin tu. Siap sikit. What did he say? Kepala abang licin tu. Mana kepala dia? Siap sikit. Mana kepala dia? Aku dia macam orang psycho Bang. Bang okey? Bang kalau ada masalah cerita dengan saya bang. Jangan baring macam ni. So, tanda hijau. Mana tanda hijau? Sehijau-hijaunya sini ke tanda hijau? Hello? Di mana kita? Hello, kawan? Kawan? Macam mana nak naik? Hello? Siapa di sini? Hello? Kak? Kak tahu kenapa saya kat sini tak? Hello? Kenapa? Bang, pakcik. Saya nak tengok gambar tu boleh? Nak tengok sikit je. She didn't do anything to anyone. Siapa? Tadi ke? Orang tadi ke? Pakcik, tengok saya pakcik. Saya sayang makcik. Pakcik juga. I think kita bagi diorang masa berdua ya. Okay, so apa dekat sini pula? Kita nak pergi kepada kawan kita. Kawan! Hello kawan! Mana kawan kita? Hello kawan. Kawan? Kawan okey? Okey. Aku rasa kita tak pergi ke sana kot. Aku tak tahu sebenarnya nak pergi mana sebenarnya. Like, tak berjalan situ. Aku kena cakap dengan ni ke? Dengan makcik ni lagi ke? Makcik? Oh, siapa tu? Whoop. Makcik. Makcik. Aiskrim saya pakcik tak bagi lagi. Okay, sekarang kita kena pergi sini. Tak, kenapa aku menangis betul-betul lah. Siap betul. Hello? Abang buat apa tu? Apa abang buang tu bang? 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 Hello? Bang? Abang jangan takut kat saya bang. Saya takut ni. Imagine aku turn belakang, dia datang ke aku. Okay, aku sebenarnya tak tahu yang begini. Like, kena mata balik ke? Cik? Cik buang apa tu? Apakah? So maksudnya orang tu buang ni ke? Maksudnya dia bunuh budak perempuan tu ke? Okay. Agak dalam ni. Like sampai berapa orang? Banyak gila. Okay. Kita kat situ, okay. What are you doing up there? It's not safe. Someone's coming. We should go. Can you hear me? So kita kena pergi atas tu ke? Like, kita patah balik ke tempat tadi? Oh, dah tak ada dah. So, I think kita kena bagi warning dekat dia.
Hello? Siapa pula ni? Hello? Pakcik okey? Cik nak kawan dengan saya tak? Dad? Apa maksud kau Dad? Okey. Kenapa? Kenapa ya? Dude. Seriously dude? Aku patah lah. Aku tak boleh undur lah. Siap betul. Terima kasih. Dude. Dude. Dude, mess up gila doh. Dude. So ayah kita ni pembunuh. Siapa pula tu? So apa yang kita nampak tadi tu sebenarnya kita? Lah. Boleh jalan lagi. Tak, aku tak faham. So kita mati ke ataupun macam mana ni? Ataupun sebenarnya itu just penceritaan like peristiwa yang berlaku. Sebab kalau kita boleh berenang macam ni, takkanlah sampai sebab kalau tengok persekitaran tu, dia macam persekitaran zaman orang dulu tau. Okay. Okay. Aku betul-betul confused. So kita mati sebab kita kembali ke zaman dulu, atau kita mati sebab aduh, aku tak tahu nak cakap apa dah. Okay korang, next game kita ada Forgotten. Forgotten ni game, I think kita jumpa satu tempat yang dah dia apa dia, kenapa aku pelat ni? Oh gagap ni. Okay, so Forgotten ni tak silap dia satu tempat yang telah dilupakan, and then kita jumpa entity lah dalam ni. So mari kita tengok. Aku masih lagi tak boleh ni tak boleh move on dengan. Tak, kenapa aku turn slow sangat ni? So ini dia macam tak, serius aku turn slow sangat. Jap. Okay, better. Okay, so apa benda ni? Kataron City. Let every soul who enters stand before this imperishable law. Let him bow before the primordial god and his light. Let Kataron rise from generation to generation everlasting. Okay. Actually it's probably like benda-benda macam ni kan, dia fascinating tau. Like kau pergi bawah tanah lepas tu kau cari benda yang orang kata benda yang telah dilupakan lah. Macam kalau orang kata apa, macam Atlantis kan. Dulu kan kita Atlantis. Okay, so okay, kita buka ni. Okay, so dia akan turun balik ke dia akan lock dekat place? Okay, so that's make it dia lock dengan place. Dude, kau tengoklah ni, like bangunan-bangunan macam ni kan. Like benda ni bersejarah tu. Like
to find the entrance to the pyramid. Okay. Hello. Bang. Bang okey? Saya masuk sini ya. Tak boleh masuk sini. Ui, smart doh. Oh, ada tangan doh. Kenapa macam menggila kita punya ni? Okay, I think kita tak sepatutnya ni. Okay. Apa ni? A heavenly sign. Remember, here the heavenly sign touched the earth, and it fell upon this land before the eyes of our forefather. And great was its light, and those who beheld it were filled with fear. And they proclaimed this place blessed before the primordial God. And there raised here sanctuaries and altars to his glory. Therefore Ketaron rose above the nations of the ignorant and their false gods. So maksudnya Ketaron ni like I think more kepada you know like a Greek era, like a Greek macam Greek ni lah, tapi you know lah. Macam kita tak sepatutnya pergi situ ke? Like boleh tu daripada lalu ya bang. Terima kasih. Negato. Okay. Ni orang-orang di petrified ke? Like okay, aku jenis orang yang ni, aku jenis orang yang suka main game-game bersejarah tau, like mythology. Korang tahu game Empire, apa tu, Age of Empires dulu kan. Walaupun aku kecil-kecil tapi aku faham game tu. Like you know, that thing's kinda crazy lah. Macam damn, what do you mean lah? Ada banyak like okay, aku rasa kita memang tak sepatutnya. Weh. Hello. So aku rasa sini kot. Find the keys. Okay. Kenapa ada tanda seru dekat aku punya ni? Okay, tapi aku nak baca ni dulu. Apa benda? The ritual. Even unto these days, the priests seek the path to the understanding of His Holiness, and they interpret the motion of the spark and its light and its sign. For within it, the will is hidden from the eyes of mortals. For this purpose was this great temple to rise beside the sacred place, and it gathers the light of the spark into its heart, and directs its radiance onto the vault of heavens, that the heaven may once more behold their children. The second coming shall be fulfilled in these days to come, that the faithful ascend to His throne. So aku rasa like mungkin diorang ni ada masalah, and then diorang lah macam orang kata apa, macam buat ritual untuk selamatkan diri diorang. Mungkin diorang ialah macam orang kata ni kan apa, di banyak peperangan. Aku tiang rupanya. Weh, aku tak perasan pula dia duduk situ. So dia kata kunci ada dekat sebelah sini. Dia tunjukkan kunci ke? Masih. Weh, terkejut aku. Terima kasih kunci. Terima kasih tau. Ramai-ramai jumpa saya, tak tahu saya famous. Oh, maaf. Okay, relax.
Relax bro, relax. Bro, kau ada masalah ke? Apa benda tu? Like, aku tengok je dia. Tengok dia macam ada masalah je. So, next kunci kita dekat depan. Kita melalui sini. Lalu sekejap. Aku kena letak dulu. Tengok kalau macam ada tanda seru dekat aku punya ni radar. Dia ada anak panah tu. Aku rasa betul lah kita pergi ke sini cari kunci. Kuncinya kat sini. Lalu ya. Ahaha. Kan betul kuncinya kat sini. Okay. Apa yang dia tengok pun aku tak tahu. Yes, kita dah lalu situ. Ada ni lah. Ada tablet. Mana tablet? Nak tengok tablet. Ini tablet ni. Sabar. The spark was bestowed from above. Neither time shall break it, nor the waters of the seas extinguish it. And it abides in eternal motion, knowing it neither rest nor end, and unceasingly radiates sacred light, and by this light Catharon grows strong from generation to generation. For through it a path is laid from the world of mortals to his throne. Okay, spark apa tu? Sabar. Boleh sabar dah. Chillax brother, chillax my brother. Okay, so hello. Like, dia bukannya meremang. Bukan meremang. Apa benda aku cakap ni? Oh, I see. Kuncinya dekat sini. Ni kunci dia. Ambil ya. Okay, now we are back to... Wait. Doh, I got the cheese bro. Tangan aku gemang doh. Siapa pula tu gerak-gerak tu? Actually jangan cakap aku sesat dah. Oh, ni pintu masuk. So kita straight kat sini. Tu creepy gila tu. Belakang tak ada orang. Tengok belakang tak ada orang. Lebih aku tengok belakang berblam. Ada orang. Hey, what's up bro? Bro set. Dia like, jangan tinggal aku Sofia. Maksudnya ke sini. Okay, so kita dah sampai ke pintu masuk. Saya dah buka piramid ni. Take the I3 to M9. Apa benda yang aku nak ambil? So inilah spark yang dia katakan. Like dia orang worship spark ni. Saya sorry. Like, kenapa semua ada tanda seru?
Okey, aku rasa aku tahu kenapa. Aku tak boleh dekat. Aku tak boleh dekat kan? Bro, creepy teruk tu. Aku dari sini lah ya. Hey, sorry, tak lalu. Like, kenapa macam aku rasa banyak? Makin banyak ni. Hello. Like kita. Kau tengok macam makin banyak. Aku dah seram dah ni. Dia tunjuk apa tu? Dia suruh pergi situ ke? Damn. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh. Aku kena tengok diorang juga. Okay, kita dah keluar. Hello. Damn, what's that? Kapal kita ke tu sampai macam tu sekali. Like sebelum ni tak ada tau. Tak ada laku ke aku je yang tak perasan. Dude, what is this? Find the new way. Find the new way ke ano? Dude. Find the new way. Senang lah bagi dia. Aku tak boleh lah. Aku nervous. Terlalu banyak orang melihat aku. So aku nervous. Actually kita boleh ke lalu sini sebenarnya? Aku masih lagi macam Hello ya. Tak boleh lalu lah. Tengok kita boleh masuk dalam ni ke? Tak boleh. Okay, kemana lagi nak pergi sebenarnya ni? Cepatlah kau bagi tahu aku. Aku ni kadang-kadang lembab. Kadang-kadang tak faham. Find a new way. Hok gano nak find a new way? Patah balik kot. Cubalah kita patah balik. Kok ada benda. Benda tu. Dia gerak tu. Jangan tangkap saya. Tolong. Seram doh. Mari gigit tangan aku doh. Okey, aku stuck kat sini doh. Tolong, jangan. Okey, aku tak tahu sebenarnya. Aku di sorang-sorang. Aku tahu aku ada masalah sorang-sorang. Jangan ramai. Bahal ni. Bahal apa ramai ni? Ha? Okay, aku tak tahu kenapa. Damn. Kita kena tangkap dekat situ tu terus pindah ke alam lain. Dude, so gila. Okay, benda dia macam ni kan. Dia jalan macam ni. Okay, kau nampak macam okey tau. Macam cantiknya. Hari yang tenang. Dikelilingi dengan padi-padi.
Tapi kalau waktu malam kau kena kerja kat sini, memang terkencik kau. Hello? Siapa tu? Kalau ada siapa tu? Duh, tak boleh ke aku lari? Kau tengok je lah, kejap lagi aku kena jump scare. Kau faham je lah game macam ni. Bila ada benda ikut kita ke? Kenapa semua ni bergegar-gegar ni? Okay, brace for impact everybody. Aku dah kata. Kau dengar je cakap aku dah kata. Mesti akan ni punya. Hello. Dia ikut ke? Tak ikut kan? Hello. Okay, sebenarnya aku tak tahu aku kenapa. Like aku ni halusinasi ke? Oksigen aku habis ke? Tahulah. Bro, dia jalan bro. Dia tengok aku je. Bro. Bro, I gotta chill bro. Tolong lah. Bro, cepat gila kat sini. Tak, kau kena constantly tengok belakang ke ni kak? Aku risau je. Hello. Aku risau. Ada orang kat depan aku. Bro, sampai bila bro? Oh, dah sampai dah. Okay. Kita dekat. Kita tak tahu sebenarnya kita kat mana. Okay, kita menuju kepada ni tadi. Aku nak ambil daripada sini. Bro, nak. Like seriously. Actually aku tak tahu aku ke mana. Pergi ke sana. Bodoh. Cakap lagi. Oh, okay. Aku dah cakap lah. Aku takkan lagi aku dah buat macam semua. Okay, aku tak tahu nak cakap macam mana game ni. Dia macam dia punya environment dia interesting lah. Like kau pergi bawah, macam kau pergi bawah laut, cari benda-benda something forgotten kan. Tapi aku tak faham like bila kau ambil benda tu, so maksudnya kau akan dihantui something ke? Macam tu. Sebab kalau katakan dia lampu tu macam bola tu, dia ibarat satu spark ataupun orang kata benda yang buatkan karoten apa benda karoten dia ni macam hidup lah dia punya zaman-zaman tu. So apa pun game yang agak interesting lah. Dia creepy environment dia dapat lah. Okay korang, itu saja untuk 2 game kita hari ni. So kalau korang enjoy, jangan lupa like, komen dan subscribe. So itu saja from Zeno out. Zeno, terima kasih. Jumpa lagi.